Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Muhammadin al-hadi al-amin, wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin, وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, menyambung kembali kuliah kita pada malam ini. Marilah sama-sama kita merenung hakikat kehidupan kita sejenak. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita di muka bumi ini bukan untuk tujuan yang sia-sia. Ada suatu matlamat, ada satu hakikat yang perlu kita penuhi. Hakikat ataupun matlamat ataupun objektif kehidupan kita ini Allah Ta'ala letakkan dalam surah, dalam ayat yang kita kena ulang hampir tiap-tiap hari. Boleh dikatakan setiap masa dan setiap hari. Kerana apa? Kerana tujuannya Allah Ta'ala nak mengingatkan kita akan tujuan kita hidup di muka bumi ini. Dengan kata lain, kalau kita lupa kepada hakikat ini, perintah dan arahan ini, sudah pasti hidup kita tidak akan seimbang, sudah pasti hidup kita akan kucak-kacir dan tidak akan mendapat kedamaian. Lantaran itulah kalau kita perhatikan, bukan orang lain, diri kita sendiri, mengapa kadang-kadang hidup kita ni seseolah tiada keberkatan. Bersungguh-bersungguh dah, pagi-pagi lagi dah bangun, malam balik rumah, kan, mencari harta, mencari itu, buat ini, tapi seseolah tiada keberkatan. Mungkin kita lupa kepada tujuan Allah Ta'ala wujudkan kita dan lahirkan kita ke dunia ini. Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatihah ayat yang ke-45, Iya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ringkas je ayat tu. Walaupun ringkas, ayat tu berkesan sekali. Dalam kaedah Al-Quran, perkara-perkara yang utama, perkara-perkara yang memberi pengaruh kepada kehidupan manusia, Allah Ta'ala selalu ungkapkan dengan ringkas. Supaya apa? Supaya kita tak terbelit-belit nak faham. Aqimus salah, dirikan sembahyang. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Tuhan tak ada sebut kita ni gini solat, tak. Terus je aqimus salat, fam, wa atuz zakah. Begitu juga dengan kehidupan. Tuhan sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu dalam susunan grammar bahasa ialah merupakan objek ataupun dipanggil sebagai maf'ulun bih, sesuatu yang kita nak buat. Biasanya kita sebut objek ni di hujung ayat. Saya membaca buku,
saya mendirikan solat, saya makan nasi di hujung. Tetapi apabila objek tadi diletakkan di hadapan, seseorang memberi tumpuan, hanya objek itu yang kita lakukan. Alone and forever dipanggil. Bila kita sebut iyyaka na'budu, ya Allah, hanya Engkau semata-mata yang kami sembah. Mana kita tidak layak dan tidak boleh dan tidak berhak untuk sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Tuhan selain daripada Allah taala dalam kehidupan kita. Itu matlamatnya. Mana matlamat kita hidup di muka bumi ini, kita mesti mengabdikan diri ataupun beribadah kepada Allah taala. Para ulama membuat garisan, ibadah ada dua. Satu dia panggil ibadah khusus, suatu dia panggil ibadah umum. Ibadah khusus ialah seperti kita solat, seperti kita pergi haji, kita keluarkan zakat, kita baca Quran. Ini ibadah-ibadah khusus yang memang tertentu bagi Allah Ta'ala. Ibadah-ibadah ini tidak boleh kita nak menambah ataupun nak mengurang. Okay? Sebagai contoh, kalau solat fardu 5 kali sehari, kita tak boleh nak jadikan 4 kali sehari, sebagaimana kita tak boleh nak jadikan 6 kali sehari. Tak boleh. Kalau kita buat juga, kita dipanggil tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana dia ibadah khusus. Seumpama kita pergi menghadap yang di Pertuan Agong dalam satu majlis rasmi, dia ada protokol dia, dia ada peraturan-peraturan dia, dia ada adab-adab dia. Walaupun kita rasa tidak suka, walaupun kita rasa yang ni patut diubah, tak boleh. Kita mesti mengikut protokol yang telah ditetapkan oleh Istana Negara. Maka betapa ibadah khusus yang kita dengan Allah Ta'ala tidak boleh sekali-kali kita memandai-mandai nak mereka-reka yang dipanggil sebagai bid'ah dalam urusan ibadah khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadah kita kena lakukan. Cuma ibadah ni dia tidak mengambil masa yang panjang dalam kehidupan 24 jam kita. Yalah, subuh sekejap, zuhur sekejap, asar sekejap, zakat pula setahun sekali, haji pula sekali seumur hidup. Maka selebihnya nak apa? Kalau tidak ada ibadah khusus, kita nak ibadah pada syaitan, nak beribadah kepada hawa nafsu, tak boleh. Di sana dia panggil ada ibadah umum. Ibadah umum ialah berbentuk kehidupan umum kita, kehidupan harian kita. Apa yang kita lakukan harian juga mestilah memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dia tidak ada protokol, dia tidak ada peraturan yang khusus. Kita bebas melakukannya, asalkan kalau main bola tu kita main di atas padang. Kita nak tendang bola ke, kita nak gelecek bola ke, kita nak tanduk bola ke, asal dalam padang. Tak boleh kita bermain di luar padang. Walaupun kita tendang sekuat-kuatnya, tapi di luar padang itu tidak dikira dari segi agama. Kalau bola pun dia ada peraturan, agama pun dia ada peraturan untuk kehidupan umum dia. Bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berurusan dengan masa kosong, bagaimana kita dengan anak isteri, bagaimana kita dengan masyarakat, bagaimana kita dengan negara. Semuanya ada peraturan-peraturan. Cuma peraturan-peraturan ini lebih berbentuk umum. Dia tidak terlalu ketat sangat. Nak bekerja, nak makan, nak minum, boleh apa saja, asalkan halal, asalkan tayyiban, asalkan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut jejak langkah setan. Peraturan-peraturan ini Allah Ta'ala buat supaya apa? Supaya kita hidup bukan semata-mata di masjid, bahkan di luar masjid pun ada peraturan-peraturan yang kita panggil sebagai ibadah. Merupakan satu benda yang silap
tersilap melangkah apabila kita menganggap agama ni hanya di masjid. Menutup aurat, pakai tudung ni hanya di masjid. Bercakap elok, ingat Allah Ta'ala hanya di masjid. Luar masjid kita bebas melakukan apa saja. Ini dia panggil orang yang sesat. Kerana apa? Allah Ta'ala sebut iyyaka na'budu. Hanya dekat engkau aku lahir ke muka dunia ni 24 jam aku mesti beribadah kepada kamu. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mesti pastikan hidup kita daripada awal pagi sampai awal pagi esok mestilah memenuhi kehendak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sekali-kali kita cuba lari untuk mengikut hawa nafsu kita, apatah lagi mengikut syaitan yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang gagal melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala dalam kehidupan 24 jam ini, orang ni akan gagal kehidupan dia di dunia, apatah lagi di akhirat kelak. Sebab itulah para ulama kita terlalu mengambil berat dalam perkara-perkara syubhah sebagai contoh, dalam perkara-perkara urusan keduniaan. Kerana apa? Nak pastikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Bukan mereka tak suka kepada habuan dunia, bukan mereka tak suka kepada harta. Mana ada manusia fitrah tak suka kepada harta, tak suka kepada itu, tak suka kepada ini. Tetapi kerana beribadah kepada Allah Ta'ala menjadi matlamat umum, menyebabkan mereka ni langsung mengenepikan kehendak-kehendak keperluan lain hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf alaihi salam ketika digoda oleh Zulaikha, walaupun dia rasa tak ada orang lain dah dalam bilik itu, kan, Zulaikha menawarkan segala-galanya bagi Yusuf, dan Yusuf sebagai seorang remaja memerlukan keperluan tersebut. Tapi kada Yusuf ingat di sana ada Allah Ta'ala, dan hidup ni hanya bagi Allah. Yusuf sanggup mengenepikan semua kehendak semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dalam ilmu tasawuf dia panggil ada ilmu zuhud, ada bab zuhud. Zuhud ni bukan makna kita tinggal semua dunia, tapi kita ketepikan dunia semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meletakkan segala-galanya, hidup dia, gerakan dia, tindakan dia untuk hanya kepada Allah Ta'ala, sudah pasti orang ni orang yang akan berjaya. Tapi kalau orang tu meletakkan hawa nafsu sebagai matlamat utama, semaya juga, dia baca Quran juga, tapi ada waktu-waktu tu dia cuba lari daripada Allah Ta'ala, sepasti orang ni orang yang tidak berjaya. Sebab tu kadang-kadang kita pelik umat Islam kita ni, kadang-kadang yang sembahyang pun, kadang-kadang sembahyang pun pergi, puasa pun pergi, tapi maksiat pun buat. Orang ni umpama racun pun makan, obat pun makan, akhir dia tidak akan ke mana-mana. Jadi kita kena ingat matlamat hidup kita yang Allah Ta'ala wujudkan kita sekarang ni. Kita tak pernah isi borang untuk lahir ke dunia, tak pernah kita buat application untuk lahir ke dunia. Walaupun mak ayah kita bersungguh untuk melahirkan kita, tapi dia pun tak boleh confirm siapa yang dia akan lahirkan ini. Anak berapa orang anak ni lahir ke tidak, mak ayah hanya sebab semata-mata. Tapi yang betul-betul memastikan kita lahir ke dunia ni ialah Allah Ta'ala. Maka kita mesti ingat kita ni hanya untuk Allah. Ini indahnya agama Islam berbanding dengan agama-agama lain. Dia bukan isu Al-Quran, bukan isu Islam, isu kita jumpa, kita kenal the real creator kita. Kita kenal siapa pencipta sebenar kita. Kalau tuan-tuan terlibat dalam gerakan dakwah kepada golongan bukan Islam, suatu perkara yang amat menyentuh hati mereka. Mereka tahu di sana ada pencipta sebenar, ada Tuhan sebenar. Itu nikmat yang paling besar sekali.
Walaupun mereka ada harta, walaupun mereka ada harta yang melimpah ruah, ada kuasa, ada pelbagai benda, hanya semata-mata kenal Allah Ta'ala, selesai semua perkara. Sebab tu Allah Ta'ala minta kita beribadah kepada Dia. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, yang Allah Ta'ala minta kita ialah wa iyyaka nasta'in. Kita mesti minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Iyalah, kita lahir dulu pun tak ada benda. Lahir pun tanpa seurat benang. Tak reti apa satu. Yang hanya reti menangis nak susu. Macam mana kita nak hidup? Dan cuba kita tengok kita yang hari ini berjaya. Siapa yang bagi? Siapa yang bagi? Adakah hasil usaha kita? Ke di sana ada Allah Ta'ala yang menjaga kita? Allah Ta'ala sebut alladhi dalam surah Nuh kan, alladhi dalam cerita dengan Nuh, alladhi khalaqani fahuwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fahuwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin walladhi atma'u an yaghfir li khati'ati yawmaddin rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Tuhan alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Allah Ta'ala yang menciptakan kita, lahirkan kita di muka dunia ni, dan Dialah sebenarnya yang menjaga kita, yang memberi petunjuk kepada kita. Ya, akhirnya kita pandai makan, kita pandai minum, kita pandai pakai baju, kita pandai membezakan mana makanan, mana bukan makanan. Ya, akhirnya kita pandai belajar, kita pergi belajar sana, belajar sini, akhir kita menjawat jawatan. Semua ini Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan begitu, dalam keadaan semuanya Allah Ta'ala, maka satu tugas kita kena rajin berdoa kepada Allah Ta'ala. Ulama kita menyebut antara maksud nasta'in, minta tolong, ialah doa-doa yang kita baca. Dan kita akan baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ka Allahumma afini fi badani. Waktu pagi asbahna wa asbahal mulku lillah, lepas solat astaghfirullahal azim. Ataupun kita baca Quran, ataupun kita baca zikir-zikir tertentu, subhanallah walhamdulillah. Ataupun kita ada doa-doa khusus kita, ya Allah, aku ni ada masalah, ya Allah, ya Allah, aku ni ditimpa musibah, ya Allah. Ini semua termasuk kewajipan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Sehingga disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa-doa ni otak bagi ibadah. Kalau ibadah tu berupa tangan, berupa tubuh, berupa kaki, yang paling utama otak, maka otak itu yang merupakan doa. Jadi kewajipan kita di dunia ni mesti sentiasa rajin berdoa kepada Allah Ta'ala. Dalam sepotong hadis ada menyebut di akhirat nanti, apabila seseorang datang berjumpa dengan Allah Ta'ala, lalu Tuhan dah bagi pahala dia, Tuhan dah bagi semua dah. Tiba-tiba Tuhan kata, sebelah tu pergi ambil, ada lagi pahala kamu yang tertinggal. Jadi hamba ni terkejut, pahala apa lagi ya Allah? Pahala apa lagi ya Allah? Aku rasa tak ada dah. Ini je pahala yang layak aku dapat. Tuhan kata ada lagi sebelah ni, banyak lagi. Dia tengok sebesar bukit pahala dia. Maka dia tanya, ya Allah, ni pahala apa ya Allah? Ni pahala amalan apa yang aku lakukan hanya hinggakan sebesar bukit lah, kita panggil besar. Tuhan kata, idah pahala yang bila kamu berdoa, aku tak makbulkan, aku siapkan pahala di sini pada hari ini. Mana bila kita berdoa ni sama ada makbul tak makbul, itu urusan Allah Ta'ala. Tapi kita kena berdoa, kena rajin berdoa, sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Kena rajin. Ni kita asyik bukan berdoa, asyik duk taik dalam media sosial, asyik duk buat benda-benda lain. Mulut kita tak pernah ingat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan mulut kita ni Tuhan buat untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Lantaran kita sentiasa kurang, jauh sangat, malah sangat berdoa kepada Allah Ta'ala,
Akhir Tuhan kata, baik, aku pun jauh dengan kamu juga. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah beritahu, dia kata, aku tidak rungsing Tuhan tidak makbulkan doa aku, tapi aku rungsing aku ni Tuhan jadikan malah berdoa. Tak makbul itu urusan Tuhan, tapi kalau aku tak berdoa, mana aku ni tidak tunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Syair menyebut, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hila yus'alu yaghdabu. Allah Ta'ala amat murka in tarakta su'alahu, jikalau kamu malah berdoa kepada Tuhan. Kalau kamu malas minta doa dengan Tuhan. Berbeza dengan bunayya Adam, Bani Adam, manusia ni, kalau kita selalu minta, dia marah. Mungkin hari ni minta RM1, tak apa lagi, cuba minta esok, mula masa muka. Allah tidak. Allah Ta'ala sifat pemurah dia, dia hidupkan kita di muka dunia, dia nak dengar doa kita. Dia nak dengar doa kita. Memang dia tahu kamu susah, kamu miskin, kamu tak ada duit, kamu tak ada makanan. Sengaja Tuhan buat. Kerana apa? Tuhan rindu, kita sebut rindu nak dengar doa kita. Amat malang kalau kita ni hamba tiba-tiba menjadi bongkok, besar kepala, kita merasakan kita boleh buat apa saja, langsung tak berdoa kepada Allah Ta'ala. Amat malang tuan-tuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu je tugas kita. Kepada Allah Ta'ala kami beribadah, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kami memohon pertolongan. Jadi kita mesti sentiasa muhasabahkan diri kita, sentiasa ingatkan diri kita, tugas kita sebenarnya di mana. Kita mari ke masjid, kalau tak masjid pun di surau, kalau tak surau pun di rumah. Benda kita buat solat 5 waktu paling kurang. Bila kita kat takbir itu apa tujuan? Allah Ta'ala nak suruh kita ingat balik kita ni siapa. Allah Ta'ala nak suruh kita ingatkan balik apa tujuan kita hidup di muka bumi ni. Satu hari, 2 hari ni kita dah buat macam-macam perkara. Kita buat itu, kita pergi sini, kita dengan kemampuan kita. Allah Ta'ala, kita ingat ke tidak? Inilah bagaimana Tuhan menjamin kehidupan kita di muka dunia. Tuhan tidak nak kita ni susah dengan pelbagai susah. Tuhan kata, aku yang lahirkan kamu. Tuhan kata, aku yang menciptakan kamu. Kita sebut melahirkan kamu di muka dunia. Takkan afhasibtum annama khalaqnakum abatha, Tuhan kata. Adakah kamu menyangka aku lahirkan kamu di muka dunia ini sia-sia, main-main? Oh, Tuhan buat ni main-main. Tuhan saja ya, dia nak main-main je. Lagu tu ke pemikiran kita? Allah Ta'ala Tuhan yang maha berkuasa. Sebab tu kita baca surah Fatihah kan, Tuhan sebut Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Baru Tuhan sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kerana ini Allah Ta'ala. Tapi ialah manusia ni manusia. Nasiya yansa insan, nisyan insan. Manusia ni dia mudah lupa. Tambah-tambah dia gembira, tambah-tambah dia beroleh kemewahan, tambah-tambah dia beroleh apa dia nak. Kadang-kadang dia lupa Allah Ta'ala. Dia tak merasakan semuanya ini hanyalah pemberian Allah Ta'ala, ujian Allah Ta'ala, nak lihat setakat mana kita ni beribadah kepada Allah Ta'ala. Nabi menyebut perumpamaan yang cukup sekali tepat. Nabi kata, hidup muka dunia ni seseolah berjalan di tengah panas menuju satu destinasi. Dalam keadaan kita panas, kita mungkin rasa penat, kita jumpa satu pokok yang rindang. Kalau kita berteduh, kita berhenti sekejap. Kita berhenti pun sekejap ya. Kita berhenti berehat sekejap.
Kalau panas, kita nak hilangkan panas. Kalau lenguh, kita nak hilangkan lenguh. Lepas habis semua tu, kita teruskan perjalanan. Itulah dunia. Makna dunia ni benda sementara sahaja. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, lepas tu selamat tinggal. Jadi apa yang kita duduk, cuba kita fikir, apa yang kita sangat duduk nak dapatkan dunia ni. Sudah pasti bagi orang yang teringat Allah Ta'ala, teringat syurga neraka, teringat adanya padang mahsyar, dia nak menjadikan hidup ini penuh subur dengan amal ibadah yang dia boleh memenuhi kehendak na'budu wa nasta'in. Tuan-tuan, menangis orang bukan Islam bila masuk Islam tahu benda ni. Oh, ini. Selama ni dia merasakan dia dah buat semua perkara. Dia dah dapat hasilkan semua perkara. Kita tanya dia, yang kamu duk melancong tua-tua ni buat apa? Kita suka jumpa kan kadang-kadang pelancong-pelancong yang ialah daripada Eropah. Kan? Duit dah banyak dah, mari lagi melancong lagi. Apa sebab nak melancong ni? Jiwanya lapar. Jiwa ni lapar. Dalam tubuh kita ni, ulama sebut semuanya milik kita. Mata milik kita, kita boleh pandang apa saja. Tangan milik kita kan, kita nak tampar orang pun boleh, kita nak ambil makanan pun boleh, tangan milik kita. Kaki lagi milik kita. Nak pergi masjid pun tak apa, malah nak pergi masjid pun tak ada masalah. Tapi ada suatu anggota yang langsung bukan milik kita walaupun dalam tubuh kita, itulah sekeping hati ataupun seketul hati. Hati tak boleh kontrol. Allah Ta'ala yang saja boleh kontrol hati kita. Sehebat mana sekalipun hati kita, sehebat mana sekalipun tubuh kita, kalau kita ni tidak mendapat cahaya Allah Ta'ala, langsung kita tidak ada kebaikan. Sebagai contoh kan, kita ambil contoh mudah. Kadang-kadang kita ni teringat, aku ni 2-3 hari tak baca Quran. Kan? Kita kan selalu juga baca Quran, walaupun tak, tapi hari-hari tu rasa nak baca Quran. Aku ni 3-4 hari dah tak pergi sembahyang subuh berjemaah. Padahal tak ada apa-apa, sihat tubuh badan. Kan? Tidur malam pun lena, tapi tak pergi, tak terpergi, tak terbaca Quran, tak terbuat amal ibadah kerana masalah hati. Hati ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Ta'ala akan beri hati, akan membajai hati, mewarnai hati, memberi cerah kepada hati apabila seorang hamba itu memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kita sentiasa buat kebaikan. Kita mari juga ke masjid, kita pergi juga ke surau. Contohlah kan, kita semayang juga berjemaah. Kenapa? Nak Allah Ta'ala, tak ada lain, nak Allah Ta'ala aja. Rindu nak Allah Ta'ala. Semalam saya dengar program, semalam dengan seorang mu'allaf daripada Afrika. Saya tanya dia, macam mana you boleh masuk Islam? Dia kata tak ada apa, dengar azan waktu subuh. Ya Allah, dia kata bila dengar azan tu rasa macam hilang semua benda. Mari suatu perasaan, ialah perasaan tauhid, perasaan rindu kepada Allah Ta'ala. Dia kata sampai sekarang pun kata dia, walaupun dia semayang pun kerana dia baru lagi, tak cukup 5 waktu, tapi subuh dia tak tinggal. Sebab apa? Sebab dia kata bila Tuhan panggil waktu subuh tu macam memanggil-manggil. Ialah hayya 'alas solah, mari semayang. Hayya 'alal falah, marilah kejayaan. Nak berjaya kena mari masjid, kena solat berjamaah. Jadi dia kata tak boleh. Dia kata pagi-pagi rasa nak mari masjid. Ini fitrah tuan-tuan. Ini bukan jin, bukan sihir. Ini fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan dalam hati manusia. Sebab itulah kalau kita ni ada hari yang kita kadang-kadang serabut, ada hari yang kadang-kadang kita rasa tak tenang, ada hari yang kita rasa kita ni tak tahu apa yang kita buat, cuba duduk sekejap, ingat na'budu wa nasta'in. Tidak ada orang boleh menyelesaikan masalah ini melainkan hati yang kembali kepada Allah Ta'ala.
hati inilah nanti yang akan bercahaya di akhirat nanti. Tuhan sebut illa yaumala yanfa'u man wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat, hari yang langsung tak berguna anak pinak. Keluarga kita, ahli-ahli keluarga yang hebat-hebat tak berguna. Wala malun wala harta pun tak berguna. Harta, kuasa, pangkat langsung tak berguna. Kecuali man atallah, orang yang kalau kita buat gambar agak jalan slow-slow jumpa Tuhan, tapi biqalbin salim, dengan hati yang tenang. Kita nak hati yang tenang tu. Kita nak rasa nikmat hati yang tenang. Hati yang tenang bukanlah hati yang tenang yang kita nak rasa di dunia, malah kita akan bawa di akhirat kelak. Hati ni yang kita nak sekali. Sebelah tuan-tuan dan puan-puan, saya suka mengajar. Cuba fikir balik, kita mesti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam kita nak ingat kepada Allah Ta'ala ni, dalam Quran dia panggil istilah tafakkur dengan tadabbur. Dia ada dua istilah, afala tatakaffakarun, afala yatadabbarun. Tafakkur dan tadabbur, istilah yang mungkin tuan-tuan puan-puan biasa dengar. Apa beza tafakkur dengan tadabbur? Secara umumnya tafakkur, tadabbur ni kita merenung. Kita merenung, kita melihat dengan penuh kesedaran, kita mengulang kaji, kita menginsafi, itu dipanggil tafakkur dan tadabbur. Cuma Tuhan sebut kalau tafakkur ni Tuhan guna untuk merenung alam semesta. Dia panggil ayat kauniyah, ayat-ayat Allah yang berbentuk ciptaan. Kita renung penciptaan langit, penciptaan bumi. Bukan setakat tu, kejadian yang berlaku, banjir, gempa bumi di Filipina, Venezuela yang mengorbankan banyak manusia, kan, banjir kilat kita 2-3 hari lepas pun ada puting beliung di sebelah Selangor, Sejangkang, apa semua tu. Semua ni kita merenung, menginsafi Allah Ta'ala. Yang kedua dia panggil tadabbur. Tadabbur, kita merenung kepada ayat-ayat Al-Quran. Dia ada ayat ni, dia ada dua. Dia panggil ayat kauniyah, ada ayat qauliyah. Ada ayat berbentuk ciptaan, ada ayat berbentuk bacaan. Dua-dua ni kita lakukan. Manusia yang sentiasa bertafakkur ayat-ayat kejadian dan bertadabbur tentang ayat Quran, maka dia akan mendapat, dia panggil tadakkur. Tadakkur, ingat kepada Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah. Mana cara kita nak ingat kepada Allah Ta'ala? Kita mestilah merenung alam semesta. Banyak merenung. Kita ni kadang-kadang tak perasan, keluar pagi balik malam, keluar pagi balik malam, tak pernah kita melihat keindahan alam. Sekali pergi bercuti, masuk hutan baru nampak, oh hebat cantik alam ni. Sebenarnya alam boleh menambahkan iman kita, boleh menambahkan ingatan kita, kewaspadaan kita, kesedaran kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kena banyak Quran. Quran ni bukan nak ambil hukum hakam yang semata-mata. Quran untuk mendidik kita. Kena banyak baca, kena banyak ulang kaji. Manusia-manusia yang buat dua perkara ni, insya-Allah dia akan mendapat tadakkur dengan Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah Ta'ala merupakan nikmat apa yang besar sekali. Nabi dengan Bilal, Nabi SAW dengan Sayyidina Bilal. Nabi sebut perkataan arahna ya Bilal bis-salat. Nabi ni kadang-kadang bila dia penat, dia bukan tidur, dia bukan semata-mata berehat, apalagi nak pergi shopping, nak online shopping. Nabi kata ya Bilal arihna bis-salat. Bilal, jadi tu Imam Bilal semayang. Nabi penat, hati ni utama. Cara nak merayakan hati ialah dengan ingat kepada Allah Ta'ala, dengan salat kepada Allah Ta'ala. Bayangkanlah kalau kita sentiasa, hati kita ni sentiasa segar, tidak banyak keluh kesah,
bercahaya hubungan dengan Allah Ta'ala, hidup kita akan tenang. Hidup kita tidak compete dengan others, kita compete with ourselves. Nahnu natasabaq bi anfusina wala natasabaq bi ghairina. Sebenarnya kita berlumba hidup ni dengan diri kita. Kita berlumba diri kita semalam, hari ni dan juga esok. Kita tak penting orang lain. Bagaimana kita untuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya apabila kita ni nak bertadakkur, kita mestilah kena banyak tadabbur dan juga bertafakur. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, kita ni kalau tengok media sosial ni macam-macam. Macam-macam. Dengan beritanya, dengan politiknya, dengan persengketaan agamanya, sebagainya. Macam mana kita nak buat? Saya terbaca satu tulisan ulama pada hari ini, bagus juga dia sebut. Kita pun kadang-kadang terlupa. Kita ni sebenarnya ada satu pepatah kita kan, ambil yang jernih, buah ambil yang jernih, buah yang keruh. Mana dalam kita, pendirian kita terhadap sesuatu isu, sesuatu berita, kita ambil yang mana-mana baik, yang kita buang yang mana-mana yang buruk. Sebabnya tidak ada orang 100% betul dan tidak ada orang 100% salah. Kalau kita pegang kepada macam politik sebagai contoh, kita pegang ni orang ni selama-lamanya, kita akan terperangkap. Kita mungkin tidak boleh membezakan mana satu yang betul, mana satu yang salah. Dalam bab persengketaan agama, benda-benda beratus tahun dibincangkan kembali. Macam mana kita nak buat? Ambil yang betul, ambil yang jernih, buang yang keruh. Malah Islam sendiri sebenarnya memberi satu lagi pengajaran kepada kita. Kata dia, namun dalam Islam kita juga perlu menambah satu lagi prinsip, iaitu menilai berdasarkan dalil, fakta dan keadilan, bukan sekadar memilih apa yang kita suka dan bersetuju dengannya. Tuhan sebut, wala yajrimannakum syan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Dan janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Tuhan kata, berlakulah adil, kerana adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Maknanya kita mengajar, apabila kita nak seseorang, tidak ada orang yang 100% betul, tidak ada seorang yang 100% salah, dan apa tingkatan dia, kita mesti tapis dengan ilmu. Kita mesti tapis dengan ilmu, kita mesti tapis dengan fakta. Hari ni malang kebanyakan kita kurang membaca. Kita tak banyak sangat membaca. Kita banyak habiskan masa dengan media sosial. Ibu bapa menunjukkan teladan tidak baik kepada anak-anak kerana banyak habiskan masa media sosial. Sedangkan masa perlu diperuntukkan untuk kita menambah ilmu selama-lama. Dengan ilmu semata-mata kita akan menjadi, dengan ilmu kita boleh menilai sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk. Saya teringat kepada dalam bab cerita persengketaan agama ni, kuliah duha kita baru ni, pengkuliah kita buat satu contoh. Dia kata, tuan-tuan bayangkanlah, dalam persengketaan agama ni kan, pendapat itu, pendapat ini kadang-kadang terlalu runcing dan tajam sangat. Rupa-rupanya yang duduk batu api ni bukan ulama, tak belajar pun dia ni. Dia ni orang yang budak tak belajar, tak ada ilmu pun dia ni, tapi dia pandai media sosial. So dia kutip situ sikit, dia kutip sini sikit, dia ambil itu sikit, akhir dia jadi adu domba. Orang duk ingat dia tu orang alim, rupa-rupanya hanya budak yang tak ada langsung ilmu. Itu bahaya. Kita dah ingat hebat nampak orang ni. Dia boleh keluarkan, dia boleh dalam media sosial tu dengan dia boleh keluarkan fakta-fakta, kitab-kitab, nama kitab hadis. Kita tak ada ilmu, kita rasa dia hebat, rupa-rupa dia ni batu kepala api.
langsung tidak ada ilmu. Ini satu benda yang perlu kita berhati-hati, yang kadang-kadang kita ni terperangkap dengan benda ni. Sepatutnya kalau kita ni ada adik-adik ada ilmu, kita tidak akan terlibat dengan perkara-perkara begini. Imam Malik pernah sebutkan, dia pernah sebut pendapat semua ulama, pendapat ulama ada boleh terima dan ada boleh kita tolak, kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa sahib hadzal qabr. Kecuali Imam Malik kata ni tuan punya kubur ni, Nabi tak boleh kata apa. Tapi yang kita semua ni ada benda baik dan juga ada benda buruk. Apapun maknanya kita mesti bersikap adil, dan saya suka sangat kita mengambil apa yang terbaik sahaja. Kita tak mampu nak kontrol dunia. Kita jarakkan dengan benda-benda yang negatif, kerana sebenarnya kita hidup untuk diri kita, bukan hidup kita untuk orang lain, untuk mencari mencari pengesahan orang lain, nak mencari orang setuju tak setuju kita. Itu bukan kerja kita. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sebab tu akhir sekali tuan-tuan, saya suka buat kata-kata ni. Dalam zaman maklumat di hujung jari, jangan jadikan jari lebih laju daripada akal dan hati. Ambillah yang jernih, buanglah yang keruh. Terimalah kebenaran walau daripada orang yang kita tidak suka, dan tolaklah kesalahan walaupun daripada orang yang kita kagumi. Nilailah dengan ilmu, dalil dan keadilan, bukan dengan emosi dan ta'assub. Kerana manusia tidak maksum, tidak selama-lamanya betul. Yang maksum hanyalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit panduan pada malam ini akan memberi panduan kepada kita semua untuk kita hidup menjadi mukmin yang terbaik, yang dapat memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم غزة، اللهم أطفالها وشبابها ونساءها ورجالها. اللهم كن لأجزهم نصيرا، ولمحاولاتهم معينا، ولجوعهم غنيا، ولظلمتهم نورا، ولحرقهم بردا وسلاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.